Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati panel hakim yang arif lagi bijaksana, para guru yang saya hormati, serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan ulasan buku yang bertajuk Chronicle Empat Bahtera, Gadis Merdeka Hadrah karya penulis terkenal tanah air, Sri Rahayu Muhammad Yusof. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut tentang novel ini, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang penulisnya. Sri Rahayu Muhammad Yusof merupakan seorang penulis prolifik yang terkenal dalam bidang penulisan novel remaja dan karya sastera kreatif. Beliau dilahirkan pada 7 November 1974 di Tempat, Kelantan. Beliau merupakan seorang guru dan juga penulis yang sangat berbakat dalam menghasilkan karya yang syarat dengan nilai murni, pemikiran kritis dan imajinasi yang tinggi. Antara karya beliau yang terkenal termasuklah Bima Sakti Menari, Ombak Bukan Biru, Warisan Arum Kayangan, serta siri Chronicle Empat Bahtera yang mendapat sambutan hangat daripada pembaca. Keistimewaan penulisan beliau terletak pada gaya bahasa yang indah, penceritaan yang mendalam serta kemampuan beliau membina dunia fantasi yang sangat hidup dan menarik. Dalam banyak karya beliau, Chronicle Empat Bahtera, Gadis Merdeka Hadrah inilah yang menarik minat saya kerana jalan ceritanya yang unik, penuh misteri serta syarat dengan pengajaran yang sangat bermakna. Novel ini merupakan sebuah karya bergenre fantasi dan penggambarannya syarat dengan unsur misteri, emosi, persahabatan dan perjuangan hidup. Jalan ceritanya sangat menarik kerana membawa pembaca mendalami dunia buana sepi, khususnya di kota Pelabuhan Hadrah, sebuah tempat yang penuh dengan rahsia, konflik dan cabaran. Watak utama novel ini adalah Perdita, seorang gadis yang berbakat dalam seni permainan boneka. Dia tinggal bersama adiknya Hasid, seorang pemain seruling yang berbakat di sebuah rumah anak yatim. Demi meneruskan kehidupan, mereka mencari rezeki dengan mengadakan persembahan boneka dan muzik di pasar Pelabuhan Hadrah. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, Perdita digambarkan seorang yang tabah, cekal dan tidak mudah berputus asa. Dia sentiasa berusaha melindungi adiknya serta menghadapi segala kesusahan hidup dengan penuh keberanian. Pada satu malam, Perdita dan Hasid telah diserang oleh sekumpulan penyanggak ketika pulang dari membuat persembahan. Namun begitu, mereka berjaya diselamatkan oleh Jaibat, seorang hulubalang istana yang gagah dan setia, serta Sura, seorang tabib yang bijaksana dan penyayang. Dalam masa yang sama, Putera Erali, iaitu putera Raja Kerajaan Farsina, sedang berdepan dengan penderitaan hidup setelah menjadi lumpuh akibat satu kemalangan tragis. Keadaan tersebut menyebabkan beliau kehilangan semangat untuk meneruskan kehidupan serta berasa dirinya tidak lagi berguna. Pertemuan antara Perdita, Hasid dan Putera Erali telah membuka lembaran baharu dalam kehidupan mereka. Mereka bersama-sama terlibat dalam sebuah penggambaran yang penuh dengan misteri dan rahsia besar yang mampu menentukan nasib seluruh kerajaan Farsina serta buana sepi. Antara tema utama yang terdapat dalam novel ini ialah keberanian menghadapi cabaran hidup. Perdita menunjukkan bahawa seorang tidak perlu memiliki kuasa untuk menjadi kuat. Sebaliknya, kekuatan sebenarnya lahir daripada hati yang tabah serta semangat yang tidak mudah menyerah. Selain tema tersebut, terdapat juga persoalan tentang persahabatan dan kesetiaan. Watak-watak dalam novel ini sentiasa saling membantu, mempercayai dan melindungi antara satu sama lain walaupun berhadapan dengan pelbagai rintangan dan bahaya. Hal ini menunjukkan bahawa persahabatan yang ikhlas mampu menjadi kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Seterusnya, terdapat persoalan tentang harapan dalam kehidupan. Putera Erali pada awalnya hilang keyakinan diri, akhirnya mula bangkit semula setelah mendapat sokongan daripada orang sekeliling. Keadaan ini membuktikan bahawa harapan sentiasa wujud walaupun seseorang berada dalam situasi yang paling sukar dan gelap. Saya amat tertarik dengan watak Perdita kerana dia melambangkan seorang insan yang kuat jiwa dan berani menghadapi takdir hidup. Walaupun hidupnya penuh dengan cabaran, dia tetap memilih untuk teruskan langkah ke hadapan tanpa menyerah kalah. Selain itu, saya juga sangat menyukai gaya penulisan Sri Rahayu Muhammad Yusof yang begitu indah, tersusun dengan penuh unsur imajinasi. Penulis berjaya menggambarkan suasana fantasi yang sangat jelas sehingga pembaca seolah-olah turut berada dalam penggambaran tersebut.
Pengajaran yang saya peroleh daripada novel ini ialah kita hendaklah sentiasa berani menghadapi cabaran hidup walaupun diuji dengan pelbagai kesusahan. Kita perlu menghargai persahabatan, mengekalkan kesetiaan serta sentiasa percaya bahawa setiap kesulitan pasti ada jalannya. Pada pendapat saya, novel Gadis Boneka Hadrah sangat sesuai dibaca oleh para pelajar kerana bukan sahaja menghiburkan, malah syarat dengan nilai murni, pengajaran hidup dan inspirasi yang mampu membentuk kepribadian yang lebih baik. Kesimpulannya, novel ini merupakan sebuah karya yang sangat bermutu dan wajar dijadikan bahan bacaan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya golongan remaja. Saya amat mengajarkan buku ini kepada sesiapa sahaja yang